Dana persaraan. Adakah anda sudah bersedia? Sebelum itu, follow, like, save dan share video ini untuk rujukan akan datang. Purata rakyat Malaysia hidup sehingga 75 tahun dan kebanyakannya bersara pada umur 55 tahun. Itu bermakna kita ada lebih kurang 20 tahun untuk hidup tanpa gaji tetap. Baik, sekarang mari kita kira. Jika kita perlukan RM3,000 sebulan selepas bersara, jumlah setahun ialah RM36,000. Untuk 20 tahun itu bersamaan dengan RM720,000. Dengan harga emas hari ini sekitar RM535 segram, RM720,000 ini bersamaan dengan lebih kurang 1.3 kg emas. Bagaimana nak urus simpanan emas seperti ini? Ada dua cara. Yang pertama, simpan dalam kepingan kecil 5 gram. Ia lebih mudah untuk dicarikan setiap bulan. Boleh jual satu keping untuk tampung perbelanjaan setiap bulan. Atau yang kedua, simpan dalam kepingan besar seperti 50 gram. Kelebihannya, ia lebih murah dari segi premium sesuai kalau nak jual setiap 10 bulan sekali untuk cover kos terhidup. Jumlah 1.3 kg emas ini nampak besar. Tapi jika kita mula simpan sedikit demi sedikit sekarang, ia tidak mustahil untuk kita capai. Yang penting konsisten. Ingat, emas bukan sekadar simpanan tapi pelindung daripada inflasi. Nilai RM3,000 hari ini mungkin tak sama 20 tahun akan datang. Tetapi emas terbukti mengekalkan kuasa beli sepanjang masa. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas dengan Public Gold, kita boleh mula simpan emas serendah RM100 saja. Klik link profil, daftar percuma dan saya akan bimbing anda sebaiknya.